Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Menurut laporan berita harian, Ketua Jurulatih Filipina, Charles Cuadrat, menyifatkan Harimau Malaya sebagai sebuah pasukan yang bagus selepas Malaysia menewaskan Filipina 1-0 dalam aksi Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Salam sejahtera dan selamat datang kembali ke Nadi Sukan. Kemenangan 1-0 ini mungkin kelihatan sederhana pada keputusan akhirnya, tetapi di sebalik satu gol tersebut tersimpan satu mesej yang cukup besar untuk bola sepak Malaysia. Harimau Malaya bukan sahaja berjaya mendapatkan kemenangan penting, malah turut menerima pengiktirafan daripada pihak lawan yang melihat sendiri kualiti pasukan negara di atas padang. Filipina hadir dengan misi untuk memberikan tentangan dan ternyata mereka bukan lawan yang mudah. Lebih menarik, skuad kendalian Cuadrat dibarisi ramai pemain muda yang tetap menunjukkan keberanian untuk melawan Malaysia sehingga wisel penamat. Namun begitu, Harimau Malaya berjaya bertahan dan memastikan 3 mata menjadi milik negara. Kemenangan itu turut membawa Malaysia melangkah ke pusingan seterusnya, manakala Filipina terpaksa menamatkan kempen kumpulan B di kedudukan keempat. Thailand, Malaysia dan Myanmar berada di hadapan Filipina dalam kumpulan tersebut. Apa yang menarik perhatian ialah kenyataan Cuadrat selepas perlawanan. Beliau bukan sekadar mengakui Malaysia layak untuk mara, tetapi turut memuji kualiti pemain Harimau Malaya. Menurut Cuadrat, Malaysia mempunyai pemain berkualiti dan merupakan sebuah pasukan yang bagus. Malah, beliau mengakui gol yang terhasil adalah berpunca daripada kesilapan pasukannya sendiri. Namun begitu, beliau tetap berpuas hati kerana pemain-pemain Filipina cuba bangkit sehingga penghujung perlawanan. Kenyataan seperti ini sebenarnya cukup penting. Dalam bola sepak antarabangsa, pengiktirafan daripada jurulatih lawan mempunyai nilai tersendiri kerana ia datang selepas mereka berdepan secara langsung dengan pasukan tersebut. Cuadrat dapat melihat sendiri bagaimana Malaysia mengawal permainan, menggunakan pemain berkualiti dan bertahan ketika berada dalam tekanan. Pada masa sama, kemenangan ini menunjukkan satu perkara yang perlu diberi perhatian. Tidak semua kemenangan perlu hadir dengan jaringan besar. Dalam kejohanan yang kompetitif, kemenangan 1-0 juga boleh menjadi tanda kematangan sesebuah pasukan, terutama apabila mereka mampu mengekalkan kelebihan sehingga tamat perlawanan. Namun, kita juga tidak boleh terlalu cepat menganggap semua masalah Harimau Malaya sudah selesai hanya kerana berjaya menewaskan Filipina. Masih ada ruang untuk penambahbaikan, khususnya dari segi penyudah, kawalan permainan dan kemampuan mencipta lebih banyak peluang apabila berdepan pasukan yang bertahan secara lebih tersusun. Apa yang lebih penting ialah momentum. Malaysia kini sudah mendapat keyakinan daripada kemenangan tersebut dan berjaya mara ke peringkat seterusnya. Dalam kejohanan seperti Piala ASEAN, momentum boleh menjadi faktor yang sangat besar kerana setiap perlawanan membawa tekanan dan cabaran berbeza. Pengiktirafan daripada Cuadrat juga boleh dilihat sebagai satu petunjuk bahawa persepsi terhadap Harimau Malaya sedang berubah. Malaysia bukan lagi sekadar pasukan yang perlu dihormati kerana nama atau sejarah, tetapi semakin dilihat sebagai sebuah pasukan yang mempunyai pemain berkualiti dan mampu memberikan masalah kepada lawan. Tetapi cabaran sebenar selepas ini tentu lebih besar. Apabila memasuki pusingan kalah mati, kesilapan kecil boleh membawa akibat yang jauh lebih besar. Satu kesilapan pertahanan, satu peluang terlepas atau hilang fokus selama beberapa minit boleh menentukan nasib sesebuah pasukan. Justru, kemenangan 1-0 ke atas Filipina perlu dijadikan batu loncatan, bukannya destinasi akhir. Harimau Malaya perlu menggunakan pengalaman ini untuk meningkatkan keyakinan, memperkemaskan permainan dan memastikan setiap pemain memahami peranan masing-masing. Pada satu sudut, kegagalan Filipina mara juga menunjukkan bahawa persaingan dalam kumpulan D bukan mudah. Mereka mungkin gagal melangkah lebih jauh, tetapi kemampuan pasukan muda Filipina memberikan saingan sengit kepada Malaysia wajar diberikan penghormatan. Dan di sinilah menariknya bola sepak ASEAN. Jurang antara pasukan semakin mengecil. Setiap negara semakin berani menggunakan pemain muda, memperbaiki sistem pembangunan dan meningkatkan tahap taktikal.
Malaysia tidak boleh hanya bergantung kepada kelebihan individu. Harimau Malaya perlu membuktikan bahawa kemenangan ini bukan sekadar satu keputusan positif, tetapi sebahagian daripada proses membina pasukan yang lebih konsisten. Jika Malaysia mahu pergi lebih jauh dalam kejohanan ini, disiplin taktikal dan ketenangan ketika berada di bawah tekanan mesti dikekalkan. Apa yang berlaku ketika menentang Filipina juga memberi satu mesej kepada penyokong. Jangan hanya melihat keputusan 1-0, tetapi lihat bagaimana pasukan bertindak balas terhadap tekanan dan bagaimana mereka memastikan kelebihan tersebut tidak hilang. Bagi pemain, kemenangan ini pula boleh menjadi suntikan moral yang sangat berharga. Apabila jurulatih lawan sendiri mengakui bahawa Malaysia mempunyai pemain berkualiti, ia menunjukkan bahawa usaha dan kemampuan mereka di atas padan mula mendapat perhatian. Namun, pujian daripada lawan tidak boleh membuatkan pemain leka. Sebaliknya, ia harus menjadi motivasi untuk membuktikan bahawa Harimau Malaya mampu menghasilkan prestasi lebih baik dalam perlawanan berikutnya. Kini persoalan yang lebih besar ialah sejauh mana Malaysia mampu pergi dalam Piala ASEAN 2026. Adakah kemenangan ke atas Filipina ini menjadi permulaan kepada perjalanan yang lebih jauh? Atau adakah cabaran sebenar bakal menguji kekuatan Harimau Malaya selepas ini? Satu perkara pasti, Harimau Malaya sudah melepasi satu lagi halangan. Kemenangan 1-0 itu bukan sahaja membawa Malaysia ke pusingan seterusnya, malah memberikan satu gambaran bahawa pasukan negara semakin mendapat pengiktirafan daripada lawan. Jika persembahan seperti ini dapat diteruskan dengan peningkatan dari satu perlawanan ke satu perlawanan, tidak mustahil Harimau Malaya mampu memberikan kejutan yang lebih besar dalam kejohanan ini. Jadi, sekarang bola berada di gelanggang Harimau Malaya. Pujian sudah diterima, kemenangan sudah dicatat dan tiket kepusingan seterusnya sudah berada dalam tangan. Tetapi tugas paling sukar ialah memastikan perjalanan ini tidak terhenti setakat itu. Satu lagi perkara yang menarik ialah bagaimana Malaysia berjaya menguruskan perlawanan selepas memperoleh kelebihan. Dalam perlawanan antarabangsa, pasukan yang sudah berada di hadapan sering berdepan cabaran untuk mengekalkan konsentrasi. Filipina cuba bangkit dan memberikan tekanan sehingga penghujung, tetapi Harimau Malaya berjaya mempertahankan kelebihan tersebut. Ini menunjukkan aspek disiplin dan fokus pemain semakin penting dalam corak permainan pasukan negara. Kemenangan ini juga memberi gambaran bahawa barisan pemain Harimau Malaya mempunyai kemampuan untuk berdepan tekanan. Walaupun jaringan yang terhasil hanya satu, pemain tidak membenarkan situasi tersebut mengganggu fokus mereka. Mereka terus berusaha mengawal keadaan dan memastikan Filipina tidak memperoleh gol penyamaan. Mentaliti seperti ini sangat diperlukan sekiranya Malaysia mahu melangkah lebih jauh dalam kejohanan. Dalam masa yang sama, jurulatih juga perlu mengambil kesempatan daripada perlawanan ini untuk mengenal pasti kelemahan yang masih wujud. Setiap kemenangan sebenarnya menyimpan banyak bahan untuk dinilai. Bahagian yang berjaya perlu dikekalkan, manakala kelemahan perlu diperbaiki segera sebelum berdepan lawan yang lebih kuat. Pusingan seterusnya tidak akan memberikan banyak ruang untuk kesilapan. Kualiti pemain juga menjadi satu aspek yang semakin mendapat perhatian. Cuadrat sendiri menyebut bahawa Malaysia mempunyai pemain berkualiti. Ini menunjukkan pemain negara bukan sahaja mampu memberikan persembahan di pentas domestik, tetapi turut mempunyai kemampuan untuk bersaing dalam pertandingan antarabangsa. Namun, kualiti individu hanya akan memberikan kesan maksimum apabila digabungkan dengan permainan berpasukan yang tersusun. Bagi pemain-pemain muda pula, kejayaan seperti ini boleh menjadi pengalaman yang sangat bernilai. Mereka dapat merasai sendiri tekanan pertandingan antarabangsa, bagaimana untuk bertahan ketika lawan memberikan tekanan dan bagaimana menguruskan kelebihan apabila pasukan sedang mendahului. Pengalaman seperti ini tidak boleh dibina hanya melalui latihan kerana situasi sebenar dalam perlawanan mempunyai tekanan yang berbeza. Bagi penyokong Harimau Malaya, inilah masanya untuk terus memberikan sokongan. Kita mahu melihat bukan sekadar satu kemenangan, tetapi sebuah pasukan yang semakin matang, semakin konsisten dan berani mencabar pasukan terbaik di rantau ini. Pada pandangan anda, adakah kemenangan 1-0 ke atas Filipina ini menunjukkan Harimau Malaya semakin matang dan mampu pergi lebih jauh dalam Piala ASEAN 2026? Atau masih terlalu awal untuk membuat kesimpulan?
kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe Nadi Sukan supaya anda tidak terlepas perkembangan terbaru bola sepak Malaysia dan kisah-kisah sukan yang menjadi perhatian. Terima kasih kerana bersama Nadi Sukan. Terima kasih, jumpa lagi.